Yang, macam mana ni? Nafkah hari ni belum bagi lagi? Nafkah lagi. Sekarang semua cerita nafkah je, Yang. Tak boleh cerita lain. You nak nafkah kan? Nak. Sambil I bagi you nafkah, kan? Kita akan dapat pahala. Apa tu? Macam mana tu? Okey. Saya nak kenalkan kepada kalian semua. Kita ada sebuah restoran iaitu Yuyas Bistro Cafe yang baru buka di Taman Sentek, Pasir Gudang, berdepan dengan Econ Safe. Kerana Yuyas Bistro Cafe ni, dia nak beri 30% daripada keuntungan dia kepada Mahat Taufik Nur Shafat yang berada di Semparan Jam. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Banyak menu ni. Apa yang special sangat dekat Yuyas Bistro Cafe ni? Oh, yang special kat sini singgah budu. Singgah budu Khas, yang buat khas orang Kelantan. Oh, ni kira makanan menu Kelantan kan? Ya. Makan je boleh cakap Kelantan ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Terus lancar. Terus lancar. Kita ambil semua lah yang singgah budu ni. Singgah budu ni semua. Minuman, kita ambil air oren apple lah. Apple, teh ais lah. Yang, macam mana nak makan ni? I tak pernah makan ni. Okay, cara makan dia, ambil kuah. Okay. Tuang sikit. Tuang sikit. Okay. Kita ambil sayur ni. Okay, Ulam ni? Ulam. Lepas tu? Kita patah. Okay, ulam. Cuit je. Cuit je. Okay, ambil sikit. Oh, sayur cuit. Letak. Campur dengan daging ni. Lepas tu? Kan? Gaul. Oh, macam tu. Ikan dia, Masya Allah, besar seekor. Kenyang makan. Boleh tak? Saya tak pernah makan budu ni. Nak first try. Sedap. Masya Allah. Okey, yang ni ada set ikan bakar ni. Kita kalau nak sedap macam gini lah. Oh, dengan beduk apa? Budu. Bismillah. Oh, budu dia sedap lah. Kita nak rasa dia punya singgah daging. Singgah daging. Singgah daging. Oh, banyak portion dia ni. Cikmu kena pakat mari ramai-ramai kerana makan dekat sini sedap bo. Dah boleh kecil Kelantan.